ada 8 ketul saja dan mashed potato jual dengan harga RM20. 8 ketul. Harga dekat IKEA berapa ketul? RM16 lagi puas dan berbaloi. Okeylah, katakanlah korang ni peniaga nak letakkan harga yang tinggi dengan kadar sewan yang tinggi, please make it the food is berbaloi. Make it the food is berbaloi, sedap dan dorang akan repeat. Ramai peniaga-peniaga dekat luar sana yang tak buat benda ni. Diorang masuk 2-3 event, 4-5 event dah give up. Sebab apa? Tak rolling modal. Tak rolling modal sebab apa? Kau pergi jual makanan yang kurang sedap dan sikit portionnya dan orang tak nak repeat. Macam mana orang nak repeat kalau portion kau pun seketul-ketul-ketul, ada sikit-sikit-sikit sahaja and harga yang tinggi. Katakanlah kau jual laksa atau kunafa yang sebekas besar gila nak mati dengan harga yang RM20 lebih, RM30 lebih dan puas untuk dimakan, sedap masuk dalam tekak dan kau akan repeat, agak-agak berbaloi tak dengan harga tersebut? Yes, berbaloi. Sama juga macam Antija suka dessert dan sebagainya kan. Sedap, semua makanan kat situ sedap dan mereka ada repeater customer. So, korang kena buat benda yang sama juga. Bila saya jumpa orang peniaga yang jual benda yang mainstream, masuk mainstream tu jual cookies, jual air yang biasa kan. Korang expect tinggi dan tak capai untung, tak rolling modal. So, that's why lah bila korang masuk dalam sesuatu event tu, tak jadi apa-apa, tak menjadikan keuntungan bagi korang. Lepas tu juga, food festival dekat Malaysia ni tersangatlah banyak, tersangatlah bersepah-sepah. Setiap minggu boleh dikatakan. Kalau boleh dalam contohlah Selangor tu, setiap daerah Selangor tu diorang nak masuk food festival. For me lah kan, kepada penganjur-penganjur, kalau andai kata penganjur-penganjur yang tengok video saya ni, saya mengharapkan kalian buat jadual and teliti betul-betul kawasan mana yang korang boleh repeat, kawasan mana yang crowd dia ramai. Contohlah, kalau kau buat dekat Melaka, kau buat dekat Jasin, Alor Gajah, mana-mana sahaja kan, confirm tak ramai. Tapi bila korang repeat the same location dekat Melaka, Bandar